Minat terhadap kerjaya perguruan semakin meningkat dengan permohonan untuk menjadi guru MOE naik sekitar 7% tahun ini. Menteri Pendidikan Desmond Lee menyifatkan perkembangan itu sebagai amat menggalakkan. Beliau berucap demikian di Majlis Penyampaian Biasiswa Kementerian Pendidikan 2026 yang meraihkan 206 penerima biasiswa dan anugerah. Now, knowledge and facts alone will not be enough. We need to nurture the human qualities that matter for success and are not easily replaced by technology. In the coming years, we will strengthen and improve our education system by exploring how we can encourage all of us not to overly emphasize academic grades for their own sake and to study how we can place greater emphasis on the holistic development of our children. MOE akan terus menyokong pembangunan para penerima biasiswa dan anugerah, menerusi peluang meningkatkan kemahiran serta laluan kerjaya yang bersesuaian dengan aspirasi dan kekuatan mereka. Ini termasuk dalam bidang sukan dan sains seperti yang diminati dua penerima ini. Saya diberitahu yang saya akan diberikan peluang untuk melakukan pengajian tentang apa sahaja yang berkaitan dengan subjek yang saya akan mengajar, iaitu PE lah, Physical Education. Ya, itu yang saya percaya akan memberikan banyak bantuan kepada saya dengan beasiswa ini. Saya rasa ini adalah satu jump start for me. No, it's because I feel that I've been let's say recognized for my achievement so far. Saya ada lebih motivasi untuk belajar, untuk try my best lah for everything lah. Dalam kalangan penerima tahun ini, terdapat juga mereka yang beralih daripada laluan kerjaya dan bidang pengajian berbeza. Daripada pengalaman saya apabila saya menjalani latihan praktikal di prasekolah, saya dapat lihat bahawa dalam purata generasi-generasi muda, anak murid berumur 5 tahun, 6 hingga 6 tahun, mereka tidak lagi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa harian mereka. Jadi dengan itu saya rasa saya memainkan peranan yang amat penting untuk menjadi pelapis bagi memartabatkan lagi penggunaan bahasa Melayu dalam generasi-generasi anak muda.